Jom sama-sama tuan-tuan, kita belajar untuk sayang orang. Di akhir zaman, manusia saling benci-membenci. Orang buat salah sikit, terus kita cop dia ahli neraka. Orang buat salah sikit, terus kita buang dia daripada keluarga dan juga daripada masjid ataupun daripada pandangan mata kita. Tuan-tuan, Nabi terima sahabat walaupun sebesar mana pun dosa dan kesilapan dia. Sebab setiap orang ada potensi untuk jadi baik. Sebab tu Sayyidina Umar, Nabi bagi peluang. Hari ni tuan-tuan, Sayyidina Umar ada di sebelah jasad Nabi yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayanglah orang tuan-tuan, ni sudah Nabi yang terbesar. Berhentilah kita untuk membenci orang. Antara sebab kita benci orang sebab kita rasa kita lagi bagus daripada orang tu. Antara sebab kenapa kita tak suka orang tu sebab kita rasa kita yang terpaling banyak amalan kita. Jadi tuan-tuan, sayangilah orang. Ulama tasawuf ajar pada kita, kalau kita tengok ada orang yang lebih kecil daripada kita, kita kena cakap apa? Oh, ini anak-anak ni kecil lagi ni, umur tak banyak lagi ni tak banyak dosa lagi. Kita muliakan dia. Tengok orang yang lebih senior daripada kita, oh pakcik ni banyak amalan dia ni. Dalam umur yang banyak ni mesti banyak kebaikan dia ni. Jadi bila kita tengok orang dengan kemuliaan, tengok orang dengan kasih sayang, inilah mata Nabi, inilah pandangan Nabi.